Okey, ini perkongsian yang lucu jugalah. Pasal laki kena tegas. Kau dengar Jadi suami ni, aku dah berani cakap no kat bini aku. Contoh bila bini minta RM111 sen, aku jawab no. Problem. Sekejap lagi I transfer. Lucu. Lemah. Aku siap cakap don lagi. Don. Oh ni sayang, abang nak buat lah ni. Lemah sangat tu. Saya dengan wife, dia nak apa-apa saya cakap tak je. Takkanlah tak boleh. Lemah. Kalau aku diminta RM111 sen macam tu, memang aku tinggi suara dekat dia. Cepat bagi nombor akaun. Ganas ni abang. Malah nak cakap lagi lah. Benar.